Profesor Salak menyebut bahawa antara punca dalam statistik PDRM ialah punca kemalangan kerana kecacatan jalan. Saya ingin memaklumkan di sini yang terkini data MyROS menunjukkan bahawa kecuaian manusia ialah punca utama. 80.6% kemalangan maut di Malaysia. Contoh kecuaian manusia ini ialah pemanduan laju, kelalaian dan microslip. Microslip ini 20% kes. Oleh itu kita bila memandu mengantuk berhenti dan jangan meneruskan perjalanan. Faktor lain, keadaan jalan 13.2%. 13.2% tadi Profesor Salak sebut, kita mengakuilah bahawa 13.2% itu tanggungjawab kami. Dan faktor kenderaan tak diselenggara dengan baik 6.2%.